Macam awak dah siap kerja ke? Latihan senang sangat, cikgu. Saya lebih suka kesabaran. Oi, kau ni serius? Macam mana nak masuk Olimpik? Satu hari nanti, siapa tahu. Ingat, badminton tu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa tahu untuk menang bersama. Saya terperlukan banyak strategi. Kalau saya boleh smash, kita boleh menang. Kalau awak boleh smash tanpa kehilangan mata? Awak fikir badminton ini tentang siapa yang paling kuat kan? Kalau saya kalahkan mereka dengan smash, kenapa tidak? Kerana smash saja tak cukup. Kamu berdua mesti jadi satu pasukan, bukan dua pemain individu. Jadi saya ikut menjawab, kita boleh membawa permainan? Bukan, kalau kita mesti. Pasukan saya. Permainan ini semakin lama semakin sengit. Saya menunggu isyarat. Match point untuk Roshu dan Rita. Yes! Sekarang awak berdua faham apa maksud pasukan sebenar? Saya tak boleh menang tanpa Rita. Dan saya perlukan serangan awak.